Kaki dia banyak, tak tahu dia kalau air raya pakai kasut memang susah. Air raya paling masalah dia ni sebab dia tak tahu kasut yang mana satu dia nak pakai dulu. Nampak tak? Ada beratus. Beratus pula tu. Come, feel it. Try. Rasa? Takut. Rasa? Geli. Ya. Budak ya.
pick up tu. Kan? Aduh. Masal tu kemas lagi penat. Aduh. Saya sekarang risau je awak. Kalau awak tak selesa, saya risau betul. Aduh. Banyak tu buat konten ni. Oleh kerana penat sangat, saya nak mandi. Saya nak mandi sebab letih no. Jom mandi. Beginilah keadaan lepas kita set up kemah tadi. Kita bagi makan apa tadi, ikan kelah. Sekarang kita relax. Relax mandi dekat Bekok. Air yang begitu sejuk air yang begitu sejuk. Bunyi baik bunyi air Air begitu jernih Jom kita menyelam. Ada orang nak join mandi. Tinggal sini. Baik. Kami dah mandi. Anda bila lagi? Sejuk air. Siap-siap bagi kemah dia. Alright, Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di Sungai Bantang, Eco Rimba. Wow, dah lama kita dah rasa di sini. Dah setahun. Last kita pergi bulan 6. Memang best. Alhamdulillah. Buat mandi-mandian.
Bermandi-mandian. Nanti ikan masak sambal dengan sayur terung. Bukan sambal pun, goreng-goreng je. Nice. Wah. Betul. Apa benda rama-rama ni? Sibuk dia. Oh, breakfast sedap eh. Apa M tadi? Apa ni bang? Aku nandu. Nawai itu. Nak duduk dah. Oh ya ke? Aku tukar breakfast lambat ni lagi cepat meninggal. Kita orang nak naik mandi dekat atas macam biasa. Jalan-jalan di pagi hari, di Bekok. Payah asal tak tu? Jom cepat. Jom.
Oi. Kau nak ada ni ah? Mandi lah, enjoy. Air sejuk kat tu. Macam ni? Air sejuk kat tu Wah, kita pergi dekat sini waterfall ni jap. Ni ah. Kita main air kat sini. Kita nak tengok apa yang ada dalam air ni. Jom. Saya nak record berapa lama saya menyelam. Aidan, boleh berenang tak? Okey. Batu dalam. Lah. Enjoy Itu dalam Jangan terlepas Tak lah. Aku nak hampir terpegang lah benda lah tu. Gatal ke? Tak. Hampir terpegang lah. Jom. Geli je. Jom bawa turun bawah. Jangan lah. Jangan lah. Boleh je nak buat tu bawah. Bawa turun bawah lah. RM3 ke? Tak sakit lah. RM3 ke? Tak. Pak Long dulu masa kecil nak jadi veterina sebenarnya. Tapi tak jadi. Pegang pula. Nak ambil gambar. Pusing. Okay, ini nama dia. Saya tepi. Centipede. Kaki dia banyak, tak tahu dia kalau air raya pakai kasut Bukan memang lipan. rosak. Air raya paling masalah dia ni sebab dia tak tahu kasut yang mana satu dia nak pakai dulu. Nampak tak? Ada beratus. Beratus. Come. Pilih. Try. Rasa. Takut. Rasa. Geli. Tak. Dia tak nak. Kenapa dia tak nak? Sebab tangan kau busuk. Bukan dia tahu yang orang ni suka binatang ke tak. Suka dengki kau. Itu saya tak suka binatang. Tak, macam kurang. Saya tak suka kucing je. Nampak tu. Iya. Cantik kan? Dia segitu-gitu tu. Mati dia. Nah, jom. Okay, let's go. Situlah. Tak boleh je. Hidup mana-mana. Dah. Tak, dia nak pergi situ. Kian kita rosakkan destinasi ni. Jambatan Keramat ke? Pakcik. Kau baik kan? Belum minta kau angkat minta kau angkat Air apa tadi? Air teh? Air lemon. Sikit je.
putih kan? Kenapa dia taruh dalam tu? Kalau terletak dalam tu boleh besar. Jangan deh. Oh nak ada ni kata mai. Hujan Hujan ya? Saya pun tak tahu lah. Saya nak cakap. Sanggup. Sebab saya beli kemah tak ada pricey. Tapi Alhamdulillah tak apa. Kita best. Okey je. Kan? Kena hadap. Boleh hujan Boleh hujan sahabat Hujan sahabat. Jadi kita tengok orang ni buat kerja sahabat. Daripada kami di RTM. Daerah Selangor di Sabah pula